Kak, tengok atas tu ada nenek baju putih. Tiba-tiba kaki saya penuh lebam satu kaki. 10. The same shapes. My friend kata, masa saya tengah tidur, dia macam nampak ada benda. Nampak saya and did something bad. Pokok tu macam dia tengah-tengah rumah tau. Jiran I macam cakap, nanti potong apa-apa jadi kat family I tak tahu lah. Ui, Dah bagi warning lah actually. dia keep hantar macam like sambal bagi kat kita. Kalau kita tak makan, dia keep call. Korang dah makan ke belum? Korang dah makan ke belum? Oh. Bila kita sampai rumah dia je, terus ada bunyi Pontianak. Di tengah gelap buat gila. Kita jumpa satu ustaz yang memang power. Selepas dia buat, dia terus meninggal. Kita anak UiT Malaysia, selamat datang ke Kaum. Saya host anda, nama saya Faiz. Dan episod hari ini ditaja oleh Dorema, jiran terbaik Sarawak, always fresh for you. Pernah tak anda rasa, walaupun seorang diri, macam ada sesuatu je sedang memerhati anda? Hari ini, Faiz tak kesorangan, kita ada 3 tetamu istimewa yang nak share cerita seram bersama kita. Give it up to Zaza, Puja dan juga Jeff. Baiklah, kita straight jump to the question. Adakah anda percaya hantu itu wujud? Bagi saya memang ada makhluk hantu dan juga manusia in the same space. Kalau saya rasa macam 50-50 kot. Sebab kadang-kadang kan dia orang cakap, oh dia orang ni kena rasuk. Tapi ada yang cakap, oh ni histeria ke apa. So I'm very 50-50 on it. Aku rasa memang ada lah. Aku rasa sebab aku pernah lalui. So aku rasa benda tu memang wujud. Kebetulan maybe benda tu ada kat sini. Dari segi budaya orang cakap ada hantu Melayu, hantu Cina, hantu India kan. For all of you kan, you rasa hantu ni ada rupa yang berbeza-beza mengikut kaum ke macam mana? I rasa macam ada tau. Sebab orang Cina dengan orang India mana ada pocong, mana ada toyol, mana ada pontianak kan. So bagi I macam ada difference lah. I kan kita orang dia macam tak ada spesifik hantu tau. Hantu tu hantu. Kita tak ada macam jenis, oh ini hantu A, B, C, D. Tak ada. Kalau tengok wayang India pun, kita orang macam, oh tu hantu. Hantu is hantu je. Tak ada spesifik macam, oh ni macam dengan orang Melayu dengan Cina ada pocong lah. Cina ada macam apa tah yang lompat tu. Zombie lah. Zombie. Tak ada. Kita orang just, oh hantu tu hantulah. Ya. Jeff, selain pada hantu zombie, Kita memang ada macam like Zaza kata toyo kan. Toyo memang ada juga. Sometimes kita Cina, kita akan hire toyo also untuk cari duit. oh, for Cina? Yes, betul. Macam like sometimes you nampak orang bawa batung-batung kan. Itu pun orang yang hire dia supaya dia pergi tolong kita cari duit. Macam bawa rezeki lah macam tu. Oh, adakah yang depan kedai yang cai mau tu toyol lah? Taklah, dia joking. taklah. Ayat tu untuk ong lah kan? Yes, betul. You rasa dia ada pendinding tak untuk kita kalau kita tak nak benda-benda yang negatif ni? Cara nak lindung diri lah. Yelah, mestilah dengan solat 5 waktu, bawa Quran all the time, bawa kepercayaan sendirilah sebenarnya. Asalkan hati kuat, diri kuat, sebenarnya mungkin benda-benda macam tu tak senang pun dengan kita. Kita more tu positif lah. Kita macam like kalau ada Bukanlah, korang tak kan percaya ada yang cross punya yang Oh, yang Hu macam like Sen kita Fu. pakai benda yang Hu patung. Sen Fu. Tapi aku rasa zaman sekarang kita dah tak pakai sangat kot. Tapi benda tu untuk melindungi lah. Ya betul. Puja? Macam kalau rumah I, mak I selalu cakap, oh kalau keluar malam-malam cuci kaki tau sebelum masuk rumah. Tapi kan sekarang kalau kondo semua tu kau masuk rumah, kau letak beg, lepas tu masuk toilet baru cuci. Ada yang kadang-kadang macam kalau perempuan lah masa tu datang, jangan keluar rumah. Keluar pun jangan malam sangat. Sebab mak I selalu cakap, oh you kalau malam macam ni, mesti ada benda ikut you balik. So dia akan cakap, cuci lah, cuci kaki lah, apa-apa pun cuci je lah. Okay, so nanti sedikit lah kita nak cakap mengenai topik kita hantu. Saya percaya each one of you pernah mengalami pengalaman mistik kan? Pernah terserempak ke? Pernah alami ke? Dengar. Okey, dalam tiga-tiga kita ni akan ada cerita yang benar, akan ada cerita yang palsu. Sebab di end kita kena sama-sama teka termasuk saya. Yang mana real, yang mana fake. Boleh? Boleh. So, are you ready? Yes. Benda ni terjadi tahun lepas. Saya rasa baru dah nak setahun lah benda ni. Jadi masa saya masih seorang pelajar universiti. Jadi saya terpilih untuk mewakili universiti saya untuk pergi dekat satu negeri lah, dekat negeri Sabah. Kita pun semua tahu Sabah ialah sebuah negeri yang sangat agak ada setengah tempat tu sangatlah terpencil lah. Kiranya tak ada internet connection, tak ada susah lah. Memang betul-betul terpencil dalam macam dalam hutan lah. Ada masuk satu program anak angkat. Saya tinggal dekat salah satu rumah anak angkat lah. Jadi kat situ kita memang susah ada transport. Kita orang selalu jalan kaki. Memang betul-betul macam very old school punya gaya hidup. So ini ada beberapa kejadian lah. Kejadian pertama ialah kita jalan-jalan dekat kampung tu.
Jadi yelah kat kampung kita jalan saja nak pusing-pusing ronda kampung, kita bawa ada 2 orang budak lah. Jadi bila kita jalan sambil jalan, tiba-tiba ada budak tu kata, kita dekat terlalu satu rumah. Rumah dia macam rumah aura hantu Kak Limah. Rumah kayu besar tu. Jadi saya duduk berdiri paling depan. Lepas tu budak tu kata, "Akak, tengok atas tu ada nenek baju putih." Nenek baju putih macam mana? Sebab atas bumbung tau, dia kata rumah tu macam dah tak ada orang dah. Ini time ni pukul berapa tu? Time ni dah nak asar. Lepas tu saya terus tarik budak tu kata jom. Jadi saya tak cakap dengan group member saya lah sebab saya tak nak semua orang overthinking. Jadi bila dah sampai sekolah baru saya bagi tahu. Lepas tu ini kes kedua pula. Sebab program saya kita di sekolah dengan kat rumah saja, kat rumah mak angkat. Jadi 2 tempat ni sajalah tempat utama kita orang selalu berkumpul ke buat aktiviti. Jadi pagi tu saya pakai baju kebaya untuk buat persembahan. Jadi petang tu saya kena tukar lah sebab saya ada aktiviti lain. Saya akan tukar baju untuk tukar ke baju sukan. Sebab kelas saya, sebab saya berkumpul kat kelas. Toilet agak jauh. Jadi apa kata saya tukar baju dekat kelas je lah. Yelah kita pun pernah tukar baju kat kelas kan. Kita tukar baju kat kelas sebelah. Sebab ni satu lorong ni kelas lah. Kelas saya kelas pertama and yang belakang tu ada kelas lain-lain lagi. Jadi saya pergilah kelas sebelah untuk tukar baju. Tukar baju tu saya balik macam biasa dah okey. Lepas tu malam tu saya balik rumah mak angkat, bapa angkat saya, rumah angkat saya. Lepas tu malam tu saya tidur macam biasa. Saya pagi tu saya bangun, tiba-tiba kaki saya ada lebam. Ada 2-3 lebam. And then I was like, okay, lebam maybe sebab saya masuk orang yang very very careless, clumsy. So saya rasa macam okay, tapi yang saya peliknya semua lebam berbentuk sama, bulat yang sama. Jadi kalau kita kena terlanggar apa ke, kita selalunya lebam kita berlainan bentuk kan. Mungkin kecil, tapi semua sama bentuk memang bulat. Lepas tu I was like, it's okay. I just like make it nothing happen lah. Mungkin sebab saya careless ke. Lepas tu second day saya tidurlah macam biasa. Tiba-tiba kaki saya penuh lebam satu kaki. 10-10. The same shapes. Balance 10-10 Ya, 10-10. Memang banyak gila lah. Lepas tu, okay, saya dah overthinking lah. Lepas tu saya bagi tahu kawan-kawan saya. Saya bagi tahu kakak angkat saya dulu. Kakak angkat saya ada buat apa ke dekat sekolah? Dekat kelas ke? Saya kata, tukar baju ke? Dia kata, maybe. Sebab itu kelas lama tu kelas anak dia. Kakak angkat saya dah berusia lah, ada 35, dia dah ada anak, memang sekolah rendah kat situ. Dia kata masa dia dekat sekolah tu anak dia dengar diorang panggil nama dia. Ali, jom ikut kita balik. Masa dalam kelas lah. Lepas tu Ali demam seminggu tak datang. So kelas yang you Zaza refer ni kelas dia yang mana Zaza tukar baju tu lah? Ya. I was like, ya ke? I tak nak overthinking lah. Yang saya pun bagi tahu kawan-kawan saya lah sebab satu rumah saya tu ada 3-5 orang tinggal. Saya bagi tahu all my friend kata sebenarnya malam-malam masa saya tengah tidur dia macam nampak ada benda hempap saya and did something bad. Senang cerita. Time waktu tukar baju tu benda tu mungkin awak tak keseorangan. Benda tu mungkin terikut saya balik. Lepas tu malam-malam dia buat tingkat badan saya. And dia lebam ke badan saya. Tapi dia buat kat bawah je lah. Sebab this is my bad habit. Saya ada satu habit yang buruk iaitu saya suka tidur pakai kain batik. Kain batik kan akan terangkat sikit semua tu kan. So and kita bukan tidur dalam bilik, kita tidur dekat ruang tamu. So we don't know what happens lah. Tapi hantu tu lelaki ke perempuan? Saya suka lelaki. Hantu tu kita tak tahu. Hantu tak tahu. So lepas semua yang berlaku tu Zaza macam mana? Saya sebenarnya seorang positif. Saya rasa okay, it's good. It's actually a good experience for me to experience this. Then next time saya tak tidur pakai kain batik dah lah. Itu sebenarnya sikit cerita dari Zaza. Benar atau palsu? Puja, you rasa? I rasa benar kot. You rasa experience tu best tak? Experience Tak, masalah dia kata dia dah dapat good experience, macam dah addicted dekat situ. Okay. Which type of experience? I mean like masa saya kena ke the overall ke in general ke? Overall lah, sebab dari muka you nampak macam berseri-seri je bila You nampak happy sangat cerita ni. Alright, actually, okay, masa saya kena tu saya tak dapat rasa lah sebab saya dah tidur kan, tidur mati. I don't have any feelings tapi memang rasa macam tidur dalam keadaan shock lah. Tidur rasa macam tak boleh bangun lah, macam susah mata nak terbuka. Tak tahulah sebab saya masa tu fikir sebab penat. I didn't tak overthinking sampai tahap ada benda. Sebab kan kita 5 perempuan. Kiranya 5 perempuan, macam actually I'm a bit proud lah. Actually, benda tu suka I seorang je. Padahal 5 perempuan tahu kenapa I seorang je. Kiranya I paling cantik, paling menawan, paling perfect.
Ni memang tak benar. Ni memang tak benar. So, my positif macam tu lah. Oh, dia pilih I sebab I paling cantik lah. First time aku jumpa orang jumpa hantu happy sangat weh. Confident ada. Dia sebab I cantik lah, baru dia pilih kan. Ini orang kata kalau buat ujian test tu false positif lah. Positif. Sakit lah, sakit-sakit. Bila kalau tekan sakit lah macam lebam biasa. Cuma dia besar and then bagi I dia ada mata. Soalnya lebam kan tak ada mata. Tak boleh kopek kan, dia ada mata. Berapa lama you? Macam biasalah, seminggu 2 minggu dah hilang lah. I rasa sebab I dah balik Selangor, dia dah tak ada apa-apa lah. And then masa tu kita orang kena sebab You ada rasa putus cinta ke tak? Tak ada. Sebab you kan addicted. Sebab kita orang berkumpul kat Kota Kinabalu and then perjalanan dari tempat kampung kita orang tu ke KK is 3 hours. So maybe dekat kita orang naik jentera askar. Faham? Mungkin dekat tu dah 3 jam pun dia tak ikut dah. I don't know. I'm very positive, you know, sebab memang semangat nak square lawan kan. Memang semangat square lawan jadi tak ada overthinking pasal benda tu sangat. Yalah, nak masuk airport scan Face ID pun tak lepas. I was like, it's just an experience for me to like to a lesson for me lah, a lesson instead of a bad thing. It's actually a lesson. Jadi benar ataupun tidak, kita dengar dulu semua cerita dulu Confirm benar. Confirm benar Melayu tak menipu. Orang yang buat jahat dia takkan dia buat jahat. Alright, next Pujah. Okey, dari Sabah ke Kulim ni, apanya Kulim? I grew up in Kulim agak-agak 20 tahun lebih. So, I dah pindah rumah 2 kali. So, rumah lama saya, belakang dia ada kubur. Kubur Cina. Tapi yang tu I tak tahu. Sumpah tak tahu. So ada satu hari, family I, kita orang nak buat renovation kat rumah I. Masa tu, I agak like umur 4-5. Macam tak ada conscious lagi tahu budak tu macam tu. You're not aware of your surrounding lagi. So rumah I, depan ada pokok buluh. Dia kat depan and bapa I dia nak potong pokok tu. Dia tak nak ajar orang potong sebab jimat sikit kan. Dia nak tebang lah. Nak tebang. So, okey lah dia nak tebang, tak apa. Dia ajak I tolong dia tebang lagi. I masih kecil lagi tau. Dia bagi I pisau kecil, I pergi potong. So dah potong lah. So just for context kan, lama I memang budak yang sangat diam. I bukan jenis kalau keluar mak I marah. Oh, you jangan bising. I jenis sangat diam. Memang budak elok lah. So bila I ada berapa hari tau, mak I perasan I macam saja-saja jerit. Macam kena gigit ke apa. Kan kalau kena gigit dengan apa-apa you macam sakit. Jerit-jerit macam budak kecil. Plus budak kan? Ya. Yeah. So mak I pelik tau. Dia ni kenapa tiba-tiba macam ni? Okey je berapa hari. So, dia macam ni macam seminggu. Mak I pun bawa I pergi jumpa doktor. Dia tanya, anak I ada sakit mana ke? Dia ingat I maybe perlu appendix ke apalah. Ada apa-apa dia fikir. Doktor cakap, anak kau elok je. Mana tahu, anak kau bodoh je ke apa. Sekejap ada soalan. Ni selepas insiden Yes. takik pokok buluh tu lah? Dah tak dah tak ada dah. Mak I ada halang bapa I, jangan. Jiran I tak religious. Jiran I pun cakap, jangan. Sebab pokok tu macam dia tengah-tengah rumah tau. Bukan tengah rumah apa. Dia macam rumah jiran I kat kiri, rumah I kat kanan, dia tengah-tengah macam divider macam tu. So jiran I macam cakap, nanti potong apa-apa jadi kat family I tak tahu lah. Ui. Dah bagi warning lah actually. So last mak I buat apa? Dia bawa I jumpa bomo. The thing is, I tak tahu dia ni bomo. Dia bawa I, dia macam pakcik mamak. Kedai tu dia macam jual baju Melayu, baju India, baju sari, semua ada. I masuk, I tengoklah blur-blur, tengok apa benda tu. Mak I sembang dengan pakcik tu, dia orang sembang-sembang. I nampak mak I bagi dia RM50. So I ingat, mak I beli barang kot, baju ke apa. Balik rumah, dia barang semua tak ada. Sari tak ada, baju apa tak ada. Dia dapat botol mineral. Saya pun pelik, RM50 tu botol mineral. Pelik lah. So dari hari tu, mak I kan masih kecil, mak I akan mandikan I. So sebelum mandi kan, mak I akan ambil air tu lap kat kepala I. Lap kat kepala I, so I minum sikit. And then dia dapat yang azimat dia bagi kat I, dia ikat kat pinggang I. Dia macam 50% feeling macam tu. Dia ikat, lepas tu dia mandikan I lah. Dia buat macam ni macam seminggu, 2 minggu macam tu. And then semua macam dah cool down dah. Oh, lagi satu benda I lupa. Mak I bagi I, dia beli patung. Patung tu nampak macam Barbie doll. Tapi dia bukan Barbie doll biasa. I bukan. Ni bukan I nak cakap apa, but kan Barbie doll usually like macam dress ke, dia pakai t-shirt ke apa. Barbie doll ni dia pakai macam baju Melayu tau, like nampak mata je, like full coverage. Sorry, baju Melayu ke baju kurung apa? Baju kurung macam
tutup penuh macam tu, yang nampak mata je. Itu patung ninja. Ada. So mak I belikan tu I ingat mak I nak diversify I punya collection. Diversify sikit lah. Sebab I ada banyak. I ada satu collection. Jenis banyak-banyak. So lepas tu bila mak I suruh minum air tu kan, rasa dia tak macam air. You fikir tengok, you ambil air, you campur tepung. Okay. Dia macam starchy sikit. Okay. Dia suruh minum air, minum. Tiap-tiap kali berapa sudu. Sampai air tu habis. Air tu dah habis and then I dah okey dah. Semua dah okey. And then patung tu pun tiba-tiba tak ada dah. Mak I dah pulangkan. And then last masih ada pelik lah dekat rumah I sikit. Mak I nampak macam pelik sikit. Macam cakap dengan sendiri ke apa macam tu. Dia ingat maybe like, anak I pelik je lah. I accept je lah my anak might be tak betul sikit. So called imaginary friend Imaginary friend. So last I masih ingat mak I dah gaduh. Orang gaduh like, tengok anak kita orang macam kena macam ni. Tengok kita orang buat apa. Apa-apa lah. And I pun like, apa dia? And then last family I, diorang, sebab kita orang kalau nak cari orang, you cari orang India datang, tak ada. Kita orang India jarang jumpa bomoh India. Tak ada langsung. Paling banyak pun diorang boleh tolong cleanse je, tak boleh halau. Last family I ajak orang dari Kuil datang dekat pokok tu, sembayang lah. Letak buah lah, yang incense tu lah. And then last diorang suruh I pergi sana, ambil tanah tu, cuci kat tangan. And then last macam dah diam dah. Tapi mak I cakap, dia tak halau. Dia just protect you je sekarang. Change from evil to a fairy. On the way to heaven. Fairy godmother. Tak, sekarang ni masalah dia kena sangkut ke tak? Dia ke perangai you problem je sebenarnya. Dia all the way cerita pasal attitude je. Tapi cerita pasal hantu macam tak berapa sangat. Ya, sebab tu lah I cakap 50-50. Tapi sampai sekarang, kenapa nak pergi sembahyang pun? Macam aku banyak masa nak pergi cuci tangan dekat tanah. So ni tak kena kot. Tak kena kot. I pun tak tahu. I rasa dia, kalau orang Melayu kata dia macam selisih. Mungkin masa dia terbang pokok tu mungkin dia tak hormat benda tu, so dia macam kacau dia. Sebab kan orang cakap kadang-kadang pokok bulu mesti ada benda kat dalam yang tengah tinggal. Macam like sebelum terbang kita kena bagi tahu dia kan. Kan kena bagi tahu sembahyang, sorry lah nak potong ke apa. Macam minta izin lah kan. Yes. Zaza percaya tak? Ada make sense, ada yang rasa macam no. Dia punya mistik cerita tu tak banyak. I rasa macam jerit je. Kenapa nak sampai jumpa bomoh? Kenapa mak dia nak bawa dia pergi jumpa bomoh, bukan jumpa like kalau Malay kan jumpa ustaz. Macam kita sini kan pergi tokong. Kenapa dia pergi bawa jumpa bomoh? Sebab mak I tahu je bomoh. Dia dengan orang habak. Sebab dia dah dia macam mana tahu. Kalau orang India kan apa-apa benda macam ni jadi, kita orang takkan pergi kuil. Sebab pergi kuil tak ada tujuan. Most dia tell okay. Hopefully semua settle macam tu je. Faham. So benar atau tidak, korang pun kena teka-teki, jot down dulu. So sebelum korang buat keputusan, kita ada lagi satu cerita. Dah ada cerita Melayu, cerita India. Takkan yang Cina kita tak nak cerita sebab payahlah. Touch lah, so far tak pernah lah dengar cerita pelik-pelik dari kawan Cina. Seorang dua je. Tapi yang ni story dia macam agak rare. Jeff, betul How rare it is? Dia memang rare. Hantu Cina aku tak pernah jumpa, tapi hantu Melayu ni pernah dengar. Tapi tak pernah nampak lagi. Okay, dia cerita dia macam ni. Sebab I orang JB. I pindah ke KL. So, I duduk dengan member I. Kebetulan pula member I, dia punya abang adalah artis Malaysia lah. So, kita dah duduk sekali. Lepas tu, mungkin ada perempuan tu, dia minat kat dia. So, dia macam like nak couple dengan dia lah. Tapi tak jadilah. Sebab dia tua kan. Lepas tu, dia keep datang rumah kita. Sebab kita kan dalam industri setiap malam kita lepak kan. So, dia setiap malam dia datang. Sampai satu kali kita rasa macam, rimas lah. So, kita macam cuba menjauhkan diri. Tapi dia keep hantar macam like sambal bagi kat kita. Sambal? Yes, sambal. Like sambal belacan sambal? Yes, betul. Lepas tu dia kata dia buat sendirilah. Kalau kita tak makan, dia keep call. Dia tanya, korang dah makan ke belum? Korang dah makan ke belum? Macam like, kau kenapa Kita tak nak makan, biarlah dekat situ je. Tapi dia keep nak tanya, sedap ke tak nak push kita makan. Okay, so kita macam tak syak apa-apa lah. Kita setiap malam kena kacau. Sampai satu tahap, kita muntah darah. Kita berak pun ada darah. Termasuk you? Yes, termasuk I macam tempias juga. Satu rumah, job tak ada. Lepas tu, kita kena macam like bergantung pada dia lah. Sebab kita kan in front punya. Dia kan belakang dapur punya. So, dia akan bagi kita job kan. So, dia bagi kita semua tak ada job, biar kita pergi cari kat dia. Tapi kita tak nak cari dia, kita tahu dia ada problem. So, bila kita dah macam like muntah darah, macam keluar darah, hidung keluar darah semua, kita macam like jumpa doktor. Doktor kata tak ada apa-apa pun. Lepas tu, kita setiap malam mesti ada orang ketuk pintu.
Lepas tu kucing rumah kita ada 3-4 ekor kucing. Lepas tu kucing tu macam something wrong somewhere. Dia macam kadang-kadang dia macam tiba-tiba macam tu. Kita pun dah risau dah. Lepas tu tak apa. Kita macam kalau setiap malam macam tu kita try buka ayat kursi. Aku ni Cina. You tahu Sebelum maghrib aku bakar yang Malay punya bukol ke? Yang korang bakar-bakar untuk semayang punya tu. Ada macam Arabian punya ni tinggi Ada tu. lebih kurang macam Cina punya. Lepas tu bila benda tu I dah cuba buat pun macam tak menjadi. So setiap malam kita lari rumah. So kita lari pergi rumah kawan. Rumah kawan I tu pun agak tak berapa ramai orang duduk. Sebab dia punya satu tingkat tu mungkin 2-3 rumah je. Yang lain semua kosong. So bila kita sampai rumah dia je, terus ada bunyi pontianak. Di tengah gelap buat gila. Semua orang dah kelabar dah, tak tahu nak buat macam mana. Lepas tu kita dah cari ustaz. Ustaz kata tak berani nak buat. Dah tak apa. Lepas tu kita cari bomoh. Sekejap, sorry. Yang you cakap hantar sambar ni orang yang dalam industri juga? Semua dalam industri. Semua orang kenal siapa yang buat kita. Lepas tu bomoh tu dia kata aku dah pagarkan satu rumah. So sampai esok pagi matahari keluar baru korang boleh keluar. Masa tu dah pukul 1 ke pukul 2 macam tu. Tiba-tiba member I asma. So kita memang dah kelabar dah. Kita dah kata tak boleh keluar rumah. Lepas tu kita terpaksa juga pergi klinik. So balik sampai pergi klinik dah subuh kot. So masa tu masih dah tak ada apa-apa. So esok kita plan nak pergi jumpa ustaz yang lebih power lah kononnya. Lepas tu tak menjadi juga. Lepas tu nampak orang tu dia post kat story. Korang ingat aku tak tahu ke apa yang korang buat? Nampak? Lepas tu aku nampak. Malam tu kita kata jomlah kita nak pergi makan kedai tom yum ni. Lepas tiba-tiba dia post. Aku pun dah rasa tom yum lah juga. Dia pun macam dia tak ada dengan kita tapi dia tahu apa yang kita buat. Ini betul-betul pakai medium ni. Yes. Lepas tu macam like I ada sekali I macam like gaduh dengan I punya partner. Tiba-tiba dia tulis kat story, hahaha, dah tarik handbrake. Tak scary ke? Faham tak? Kita orang tak dengan dia. Dia memang tak tahu apa-apa yang kita tengah buat, information semua tak ada. Tapi dia tahu story kita. Like apa yang terjadi dengan korang ni semualah. Betul. Dan end up kita jumpa satu ustaz yang memang power. Dia pun santai je. Selepas dia buat, dia terus meninggal. Kejap. Yang meninggal tu orang yang hantar, Yang buat kita orang. dia yang macam hantarkan balik lah, something like that. Yes, something like that. Kita pun tak boleh nak kata apa yang ustaz tu buat sebab ustaz tu kata korang tak payah ambil tahu. Biasa kan kalau ustaz kalau apa yang dibuat dia memang takkan bagi tahu. Tapi kita dah tanya macam-macam ustaz, so macam kita dah tahu memang dia yang buat kita, dan kita cari bomoh pun bomoh kata mesti dia yang buat. Ya. Sebab sometimes kita kat rumah makanan kita semua basi. Oi. Makanan basi ni kan, touch lah. Siapa pernah kena ataupun kita tengok story ke yang pernah share atau dalam movie ke filem kan. Makanan basi ni antara pointer-pointer yang memang selalu jadi kan dengan siapa-siapa yang terkena benda yang tak elok ni. Lepas tu kita ada 2 rumah. Satu rumah kat KL, satu rumah kat Nilai. Rumah di Nilai tu hari-hari ada bunyi orang main guli. Dia jatuh kat lantai lah macam tu. Situasi ataupun insiden sepanjang benda tu kan, satu senario yang you takkan lupa sampai bila-bila. Yang kita hidung keluar darah apa semua je lah. Itu yang I memang tak boleh lupa. Sebab sampai kita semua tak ada job. Memang tak ada job berbulan-bulan. Tapi yang you nak kata I tak boleh lupa, I rasa jalan cerita ni I memang semua all the jalan cerita I tak boleh lupa. Sebab sangat match apa yang dia buat. Korang dah jumpa doktor tak kalau yang darah-darah tu? Dah jumpa doktor, dia kata tak apa-apa. Mungkin badan I panas tu je. Kan dia tak diagnosis kot. Tak ada. Sebab satu rumah, I rasa I dengan abang dan lagi satu, 3 orang semua keluar darah. Macam mana you kenal the artist? Like how you can close with them? I believe this story but I don't believe you are one of it. I mean like you buat apa kat situ, busybody ke? Masa tu, I duduk dengan I punya member ni. I pun tak tahu dia rupanya, dia punya abang adalah artis. Bila ada masuk rumah tu, lama-lama dia datang. I baru tahu, itu abang dia. Sebab sepanjang masa tu, dia duduk kat Nilai. Ni bila dia dah ada masalah, dia pindah ke KL. Sebab dia dah tak berani nak duduk seorang-seorang. Dia kata kadang-kadang almari terbuka sendiri ke, pintu terbuka sendiri ke. So dia pindah ke rumah KL. So macam tu lah kita jadi family kat situ. Penonton-penonton kita ada soalan ke? Yang korang dah tulis jawapan ke? You tulis je yang mana you rasa fake ataupun palsu. 3, 2, 1, go!
Bagi you guys, bagi satu sebab kenapa pilih. Okay, for me, if it's really happened to you, you like macam cakap tu tak terlalu smooth. But for me, Jeff, when he shares a story, it's too smooth. It means like he already practice. hafal. Dah practice and already practice like how to share the story so many times already. So for me, it's not that true. But maybe the story is true, but not him. Tak payah backup dah. Kalau dia dah kata salah memang salah. I rasa Zaza sebab dia cakap yang bentuk lebam tu sama saya sama macam tak mengena tu. Kita tengok video respon dulu kan. Sorry. I pilih Pooja sebab apa yang dia cerita semua 50-50. Dia macam tak ada macam like jawapan yang macam like confidentkan diri. Dia macam aku tak tahulah bila aku bangun dah macam ni. Dia macam sama-samarkan story dia. Dia macam ya tapi tak ya. Alright, tuan-tuan dan puan, masa yang dinantikan. Yang manakah cerita yang palsu? Jawapannya adalah nobody, all of you are true story. Yeah. Setiap satu pada anda cerita yang benar. Good job. I hate this program. I benci program ini. Alhamdulillah. I dengan Zaza dah jadi musuh. Yang mana guess you, korang komen kat bawah ni. Okay?